Yo yo yo, host and guys, Manu Salpazan and welcome back to TSD live stream. Ini kita punya live yang kalutnya sebab setting aku selerak hari ni. Mostly kita dah biasa dengan setting kat komputer. Jadi bila aku buat mobile dengan bateri aku tak betul. Jadi kita agak leceh sikit nampak aja. Tapi kita move forward, kita main tag team. Let's go. Kita ambil one-one. Sebab kita nak badai apa entah nama dia. Kita nak fokus 6 Dragon Eltos. Terus aduh, saya kita punya wawan ambil. Kita ambil Ella Hero. Ella Hero sesuai skin keadaan kita. Alamak, kita tadi belasah guys. Parah sangat ni. Emma bawa nak tengok. Ada kena bagi wawan. Aduh, kacau pala. Me too bro, me too. Welcome, welcome B. Damn. This is set right. Harap ada orang lah tengok man. Sekarang buat live Budi boleh tahan depress kau. Push guys, come on man, jangan nak kalah. Oh, dia kalau aku buat live mesti kalah. Oh, parah ni, parah. Okey, apa kita patut ambil? Alamak. Daripada mula tak mau ambil.
say no to a panda. Let's turn up the heat. I'm locked and loaded. Fuels my raging flames. Yang ni kita bagi dekat Ying. Dapat pun satu kemenangan. Buah padu. Blind confidence will get you nowhere. Yang ni bawa masuk. Kita tekan tepat. Tak tepi. Let's turn up the heat. Mai nak odek. Apa yang orang? Ayo guys, push. Welcome Zik. Thank you join live. Tap screen Zik. Idola kita masuk guys. Idola runner kita masuk. Ni ultra camera ni. Habislah phone aku tak betul Thank you lah tap screen. Oh aku nak ambil phone. Aduh, all around warrior lah. Yang ni nampak mansion lah. Thank you Zik for the like. Padu, jom push. Welcome Jackson. Welcome to the live. Yang mana pun masuk, thank you so much. Thank you for the support guys. Ciao Ma, thank you join. Kita santai-santai main Magic Chess. Aduh, barai. Kita bagi Moskow. Duduk situ. Welcome Max. Welcome nya. Thank you Zik for the like. Tap bagi cukup 10,000. 1,000 pun jadilah. $20. Pas ni boleh live selalu dah. Tak tengok aku live kot daripada hari Isnin itu aku live dah. Isnin, Selasa, Rabu kita live War Thunder. Hari ni kita busy, kita buat live dari phone, kita main Mobile Legend. Sehari tengah malam Jumaat ni tengok mesti War Thunder lagi. Tak War Thunder, kita main apa-apa game yang available, yang easy to bring. Welcome Mujahid. Oi, macam-macam dia minta mang. Aduh. Nah, ambil rambut semua. Oh, carry lah. Thank you yang mana tap screen tu. Jom push pergi juga 1,000. Birdie satu geng kita. Jadi dia rusha kita punya tactical. Oi. Gagak weh. Mana boleh macam ni? Mana boleh bro? Mia dia main tipu. Ini semua poyo. Apeh cik man.
Mia assist so. Butuh aku tak boleh menang. Got a fluffy Parah ha. me. Moskow keluar. Masuk. Bagi Yari. My darts bite. Apa punya sampah view pun. Thank you yang mana join. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Tap screen guys. Tap dah cukup 1000. Okay, kita dah 4/6 Dragon Class. Lagi 2 iaitu Lin dengan Sun. 2 ni kita akan bomb game ni. I mean call me masih guarantee game purple masih duduk top. Welcome zombie. Thank you Mujahid. Thank you for joining. Mantap guys. Thank you for 1k like. Mantap Zik. Idola kita sumbang like banyak hari ni. Nanti dia ajak lari sekali dah tu. Dia ajak lari mana? Cameron. Tak apa, kita pergi lari nanti. Bola kansa nanti join. Where's my little bunny gone? Lari Sultan Azlan Shah. Kita akan tengok idola kita main. Welcome Muaz. Selamat datang. Thank you yang mana bawa join tu. Terima kasih banyak. Tolong support live yang tak seberapa orang ni. Yang tu bukan banyak makan ke? Dia memang kata banyak makan. Tapi time aku pergi dulu. Time aku sampai makanan dah habis. Tahu nak sampai pun aku penat dah. Usuk-usuk makanan habis. Tambah kena potong. Oh siksa. Aku nak makan pun tak selera. Nak peratok. Ui, kaki aku dah level-level kebah dah tu. Time dah sampai section makanan tu. Nampak pula kena patok. Kaki kalau dah penat. Pistok pula. Mau krem kat situ. Aku tak tahu aku ni belah tu. Aku pergi ayat nyok. Buah nyok daripada baji tu. Tu cukup lah. Duk tunggu benda lain. Mau putih kaki situ. Dia punya taksa kaki tu. Itu baru kita join 10 kilo. First time 10 kilo dekat 4 bulan tak join larian. Oh parah hoi. 4 bulan fokus poli. Fokus belajar. Sekali suruh join lari. Oh penat. Zik idola. Zik tengok Zik kita punya idola main half marathon. Confirmnya dia main half marathon. Nanti dia join Standard Chartered KL Marathon. Confirm. Idola mana boleh lari. Mesti pro kan. Mantap Muaz. Thank you join. Thank you yang tap screen tu. Solid ke tak mau? I mean apa? Kita ambil magic lah. Magic lah oi. Gerak lu. Thank you Zik for the support. Gerak lu. Papa Roger. Assalamualaikum ya. Mantap Zik, Jazik dan Muaz. Thank you for the support. Terima kasih teman kita malam-malam ni. Basil Fury lah kot. Aku tak tahu kenapa aku nak ambil counter lifesteal ni selalu. Tapi rasa nak ambil tak ambil. Kita bawa masuk ni. Aku bagi kat dia. Bagi dulu. Kita bagi dulu. Dapat sun kita top lane. Buat tactical kita akan buh sun. Atau lepas tu kita buh kata kaca. Dengan harapan kita mengharapkan 1-1 kita dapat 3 star. Tu pun kita kena tunggu dulu. Carry dengan Ying ni dapat 2 star. Link kalau dapat 2 star dapat 2.
kita control game. Tapi kalau 5 star kita dapat 2 star, memang game over lah. Tengok, Evo sekarang kita dah jadi top. Sekarang kita top kot. Awal-awal kita kena dah 2-3 game kita kalah. Sekarang kita top. Tu pun kita belasah dah sampai habis. Oh, dia tinggal satu nyawa dah hijau ni. Dia mesti pakai karakter yang dia pakai spell je ni. Nyawa takkan habis full. Pak tadi nyawa dia sebelah. Sebelah ke 15? Tak perasan tadi. Tapi dia tak turun habis. Okay, kita dapat dah carry dengan Ying. Carry Ying 2 star. Okay. Wawan 3 star. Boleh makan. Gatot kaca, game changer. Gatot kaca akan jadi game changer kita malam ni. Wala, setia bersama kita CZ. Ha, nampak ayah Wawan dia tak boleh makan kita, guys. Wawan dia tak boleh makan. Oi, macam mana dia hidup Faster and faster. Carry 3 star. Oh, dia dapat dah, guys. Gatot. Kita bagi dulu dekat Gatot. Kita simpan duit, kita bawa masuk Ying lagi. Dia sedih lah kita dia orang tak berapa tengok. Tapi buat macam mana, rezeki ada tempat dia. Mungkin hari ni bukan hari aku. Mungkin esok mungkin tak pernah ada. Tapi yang pasti aku buat sebab aku suka. Aku tak buat demi duit. Aku buat sebab aku nak live. Kalau aku buat live demi duit, apa takkan tengok aku stay lama kat sini. Tapi aku buat sebab aku suka juga. Kalau aku tak suka, aku takkan buat live. Ya mewah. Interesting. Ambil Gatot lah. Gatot, bye, Gatot. Boy, call me target kita, guys. Welcome, Miss Nev. Yang nak bawa thank you. Fokus kita sekarang kita nak menang dah. Top 2 dah guarantee naik bintang. So we're gonna do it, guys. We're gonna defeat those purple gang. Woi, dia dah sampai 10 hot. 10 hero. Aku ada berapa? 7. Wow. Ni padu. Bukan bisha-bisha ni. Okey, sekarang kita tunggu. Lawan monster kita ambil kopi apa tak panggil? Kopi item. Kopi item kita kopi Gatot Kaca. Lepas tu duit tu kita guna untuk upgrade, kita bawa masuk link. 100% juara. Dengan bantuan beli kita. Bukan dia beli Velo. Yeah, we're cooking, guys. We're cooking this game. Oh, dia ada Lancelot.
Dia buat gutu pun boleh menang. Tu tak. Tu, tinggal dia seorang lah. Bro is absolutely cooked. So apa lagi guys? Kita punya plan tadi kita pakai Gatot kaca situ. Ini dimasukkan. Dan bro is cooked. Bro dah dimasak. Well done. Easy duck man. Oh tak ada siap. I'm locked and loaded. Let the wind guide me. Who else wants to challenge me? About to overturn the heavens. Blind contact will get you nowhere. Ontom lah. Kita bagi dia hang ambil. Kenapa ni kita pun tak boleh betul dah. Oh, kita kalah guys. Kita kalah. Draw your sword with the intent to kill. Link baik. Nah, bagi dia. Pak agak tu kacau tak dapat. Yang selok dia target utama kita lah. Oh ya, ni lagi teruk. Thank you weh. Thank you buddy. Beli selamatkan kita geng. Frag nah. Kita naik. Yes geng, kita naik GM5. Aduh. Hurry up. Apa kita dapat apa? Man. Jadi apa kita boleh claim? Tak ada apa menarik guys. Jangan duk share nanti bocor aku punya buku ni. Dah apa ni? Tak apa. Dah tengok shop dah apa. Man, kita apa tak ada duit. Aku rasa kita short live cukup lah. Satu game, dua. Kita dah main berapa game dah tadi? 2 ni. So, hope you guys live enjoy the live. Dan yang mana setia tu, kita ada thank you. So, kita terima kasih banyak-banyak pada Just Zik for the support. Yang mana join kita Muaz and the friends. Masih banyak join live kita hari ni. Thank you for 1k like. Dan saksikan live seterusnya kita pada keesokan harinya. Sama ada 3 pagi ataupun 3 petang. See you guys soon. Tata sayonara.